Oh, abang hotel dia situ. Oh, dalam ni apa ni? Reflect apa ni? Oh. Yakin dah itu? Ni, dah masuk kau. Dalam lah. Wah, aku tengah sekali dulu. Rasanya kenyang. Tengok payah tu yang kecil tu. Cik, buka lagi cik. Ini dalam nih. Dalam. Kadang-kadang ada satu ni. Kadang-kadang ada satu. Kat luar ada. Dekat Reservoir Royal. Terus nih. Terus ni. Ambil di kiri nanti terus masuk kiri. Lepas tu U-turn ke depan. Kalau nak masuk sini kena masuk sini dulu jalan ni. Iyalah. Masuk sini dulu. Tapi straight lagi senang daripada masuk kiri. U-turn nanti. Lagi ada bengkel depan ni. Ada depan. Dalam ada pergi. Dah ada sana. Sana keke Oh, batu. di depan sekali sana. Ah. Dekat mamak tu. Reservoir Royal tu. Kota warisan dia tulisnya. Kota warisan. Lambai je, lambai. Kekek mana satu. Kekek dua. Kalau kena bukan kekek ni kekek dah tak? Ada dua tu ya. Nah, Cepat ya. Asal kau ini ya? U-turn boleh. Kiri. Depan ada. Di U-turn depan juga boleh. Sampai kemat tu sana tu. Kekek belah sini. Orang pakai motor ni sekarang. Anu ini lada tu ini. Oh, dicok. Untuk dah cikgu. Kenapa yang tengok suci je tu? Cik, aku minum. Kau tekan-tekan. Cairan itu. Nah, di sini sudah ada itu. Depan lagi. Sana dekat area Hilux, ada Hilux, ada van. Depan lagi, jauh lagi. Nih ada kedai nasi lemak. Apa ini? Oh ya. Ini keke mak. Oh ya. Biasa. Dia sana pada 154 saya berjaya. Kalau bukan keke mat sini, keke mat satu lagi itu di mana? Tadi tu di bapak. Oh, Simpang 4. Simpang 4. 154 saya berjaya Lampung. Mana? Ini keke mat. Mana boleh? Sampai dah kau? Kalau dia bilang landmark dekat food court sana lah, kan? Tawarisan ya? Betul jadi. Lah, kita sudah sampai. Tai, itu dia tidak memanggil.
Ada situ. Oh, dalam ni apa ni? Reflect apa ni? Oh, macam si Tenbi dulu. Cek ingat kah kucingku yang hilang tuh? Gini, duduk dalam lubang anu itu. Mana Pak? Dalam apa? Hah? Kayak pernah kena begini sih, lama juga nih. Hah? Kami pancing guna stokin, letak makanan kucing dalam stokin tuh, tarik dia sampai dia keluar. Ini Itu kan tempat ni, reflect tu. Ni apa ni? Wire pun reflect ke? Ada terik tu. Situ sebelum meter TMB punya. Terus lah. Kita ambil gambar dia, tengok dia dekat mana. Betul sekali. Dia mau gambar dia. Dalam lubang anu, lubang yang wayar tuh, TNB itu. Mana penjerut tuh? Tulah kain pula. Kain tu, ular tu. Penjerut mana? Kain ular tak ada. Kain ular nggak ada, guna seluar ku jangan. Dah lepas masuk. Tak kena kain lembu. Macam kain tolak tu. Stokin lah, stokinku. Macam standby dulu, mana sudah nih penjerut ular nih. Tak ada. Masih lari. Hai, oh ini nah di bawah. Betul, aku rasa penjerut dia hilang tuh. Belum kita mat tadi kat dalam. Sebab saya telefon tadi kat yang kat depan kat sebab raya ke. Dia ada kain. Nampak ayo? Tak nampak. Nampak. Ha? Tak nampak. Persis. Ini bawah lah kelas. Ini apa ni? Sebab dia berbengkok ni. Galah tu. Takut. Ini dia ni. Bunyi dia tahu duduk mana. Ini macam mana kau buat? Dulu kami ikat stokin, tapi dalam stokin tuh ada makanan kucing. Kami beli wet food. Dapat. Dia peluk stokin mau naik. Tarik sikit. Nggak dapat lah, cuma dapat dicapai sama guna tangan, abek itu. Masa itu Cerashid lagi. Gini sama betul. Dekat Glomek. Tapi sejam Dalam 2 jam pasir? juga. Tolaman. Dalam situ balik je. Dalam. Dalam. Lebih. 2 star. Oi. 2 ni. Dua hasta. 2 depan. Hasta ni. Hasta ni. Tak nampak apa lah. Nampak apa lah. Panjang banget, baru bengkok lagi. Panjang baru bengkok lagi dalam begini dah. Nanti kita tekan dulu kan. Kalau penjenguk masuk kan? Dah boleh bengkok. Lepas Dah lepas. Benda bengkok.
Buka sini deh. Ikatlah pakai tali. Macam ni. Kayu panjang letak sini. Pegang je ni. Putih. Senang. Yang tadi kau saya kain, apa? Ikat kain itu tadi. Kita campur kain, kita kain kau. Kami saya nak jumpa. Makan kau. Saya bagi wah aku punya stokin. Nanti dia bau, dia lari. Stokin ku wangi oh. Dia bau tu dia lari. Bau Stokin dia wangi tau. Dia tak pandang lagi, dia mati. Dah ada bunyi terus kucing. Kita masalah. Nak try panggil. Mana dia buat lah. Patut panggil cikgu Sidi. Bapak kucing ni. Weh jangan. Itu tiger. Itu level lain tu. Lagi- Mana bunyi miau dia lah. Itu wow. Dia punya bunyi aku tumbuk kalau laju-laju. Ini ada makanan kucing ya. Aku rasa orang makan sini kali. Kita dah bunyi tau. Lari dah kena lampu ni. Oh dalam je pergi kena lampu je. Tapi mana wire dia ni? Kiri kanan ada? Serik. Orang Keningau ini. Ya kah? Oh ya, orang Keningau. Tahu-tahu siapa. Ayolah sih. Kena buka dulu dia. Kena cucuk tu je. Dia nak agak-agak lepas. Kita ada pembuka tu. Kalau dia pegang Kereta. Ha? Pembuka kereta Ada dah. kait dia tak apa dah. Pembuka kereta dah. Buka kereta. Besi tu. Itu. Lain ada kita ada lagi. Muat tak? Nampak tengok. Muat tak? Panggil Ming. Muat terlepas tu. Dalaman tu. Ming. Kalau nampak dia, boleh kira dia pun tak nampak. Dia pun tak nampak. Takut Allah punya lubang tu kan barang dia. Kalau dia pada dia apa? Pada ikut arah tak apa. Gigi tali tu. Kalau dia jaga rumah senang. Wah, gigit tali. Oh, gigit tali ha. TNT je tahu wire ni pun ke mana. Ha. Dalam ni. Dalam ni ha. Jalan lagi. Ha, dalam lagi. Berapa dia? Ha. Orang pun tak boleh duduk, orang cakap dia. Cik, sini dalam lagi. Ada kancing ke dalam tu? Kancing tu bawah ni. Kita makanan yang bau tu ni bagi dia keluar. Wait food tu. Yang bau. Kita buat dia bagi bau bagi dia keluar. Jadi macam cerah situ hari letak di kain, kasih lap-lap di kain jadi biar bau kan. Makanan basah tu ada. Letak kat kain. Keke mat kan tak boleh ni. Mesti ada jual keke mat. Macam ni. Macam ni. Macam aku dekat kain tu, nanti dia main dekat kain ni. Oh, macam ni kaki lah makanan. Ha, minta lah. Minta sama keke mat. Ni orang sini kan? Gila ni. Kan minta ni. Pasti kau potong Masuk buku 555 dulu. Nanti dia makan makanan. Wah, Ah, boleh. Lagi kecil ni. bawang. Hilang.
Mana dapat begitu? Bikin wah gigi. Wah, gigi noh. Dia bagi tu. Kena dapat kucing lah. Tu shit, kau nak gunung mana? Nak pergi pasar tu? Dia masuk dalam dia sudah telefon kita pula. Ada apa tu? Ikat dekat air. Vicky, Tak Vicky. makanan ni siapa? Dia telefon dia ni. Ikat lah. Gini. Tadi paling kecil kita ni. Iyalah. Kalau ada lagi yang kecil itu. Itu Lagi dah buka. Lagi dah buka ni. Kita boleh buka. isi makanan yang ni. Betul. Sudah aku tahu. Kita. Ni dia takor. Ya, kira macam mau mancing ah. Dapat ikan ni tahu. Pancing ni kena letak. Tak boleh sapu. Yang lebih macam anak. Kali keluar kepala hawa. Makan. Cik, cik dah. Boleh ni cik. Bagi dia pancing dia. Betul. Apa? Jangan makan you. Yo, jangan yo. Apa makan boleh. Mu je tahu cuti ya. Tengok TV tadi. Wah. Kepala ni. Dah rakam mengutuk dah pula. Sebab tahu dia lagi. Weh, tak payah bagi tahu. Memang dia rakam dah ni. Kenapa dia tak subscribe juga channel Cikgu Dau? Itu aku dah cantik ni. Kau dah dapat tu. Dia strategi ni. Strategi memancing kucing ni. Weh, dia punya bau bikin lapar. Bapak bau ni. Yakin nak ikut? Wah. Dapat. Belum kan? Gigi yang lagi. Belum. Kita Vicky. Dah masuk kau. Itu. Ni dia punya mana? Dia tahu kan? Yang jaga tu Vicky lah. Ada manager lah. Okay. Itu jangan pakai kias tu. Mula kau tinggi dulu ni. Ini sampai kau. Nama dia apa? Wasit. Asyik. Gigit kain Asyik. Asyik. Gigit kain tu. Dia jawab. Ya, dia bilang. Metah. Sekejap. Kelantan rupanya. Gigit kain tu Wasit. Binawe punya Wasit. Ha? Bukan ni tak ada, kita tahu lah kita dulu ni kenal kan dia ni. Aku lah apa rancang. Masih gigit dah kain? Belum? Oh ya ada. Gini tu. Dia mari tak Syed? Sini. Ha? Halo. Apa tak tahu dalam Ya, ada. Ha. ikan ni. Kita kampung. Lu punya tampak ni ya? Dadah tu ini. Ha? Wasit. Dia lapar kan memang dia cakap. Gitu lah. Kalau dia lapar. Macam mau dekat sudah bunyinya tu. Ipan. Gigit. Ipan gigit. Jauh tiba-tiba Stephen. Nanti ownernya dengar.
Masuk ke sini ke? Itu di dalam lubang. Tak ada masuk ke sini ke? Iya. Yo. Sebelum macam kita tabur dulu biasa. Hah? Tabur dulu. Masalahnya baik ni dia bukannya landai kat bawah. Dia Melengkung. turun sampai bawah. Dia melengkung sampai bawah. Dia duduk makan tu. Ni aku duk hulu-hulu benda ni duk jalan lagi masuk. Aku melengkung sampai ke bawah. Rumah ni Nampak lagi dia. tak nampak, dia tak ada naik. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Panggil La Ni baik haula Airbnb. wala quwwata illa Hah? billah. Al-azim al-alim. Mungkin dia lain nih. Amma ba. Khutbah terus ini. Alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini dapat lagi kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, diberi lagi kita sedikit kehidupan untuk kita meneruskan amal-amal dan bekerja demi sesuatu nasib. Alhamdulillah. Syukur kita. Aku tak bilang nanti ada. Sama-sama kita saling mengingati pada yang lain. Antara zombie-zombie sekalian. Sesungguhnya hidup ini adalah pinjaman semata-mata. Tiada yang hak bagi yang hak. Semuanya adalah pinjaman semata-mata. Bagi jampi sikit, bagi kucing tu naik. Alhamdulillah. Ceramah ke jampi tak tahu. Oleh gitu, hendaklah kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Aspirasi Rashid kat jampi. Jangan sekali kita ada sifat riak, bongkak. Kerana itu boleh menyebabkan kita tersesat. Diam dia cikgu. Fokus dengar dalam tu. Hah, cik. Ya, belum. Stephen gigit. Nama dia Anwar tadi dia beritahu. Stephen kan suka gigit. Padil, gigit Padil. Stephen. Iman tak dapat diwarisi, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, kau mendaki gunung yang tinggi. Putih ni. Tadi macam perangkap betul. Kalau dekat kaki dia, tarik. Masih tak nampak kucingnya. Di bawah lagi. Jadi kalau buat Macam penjerut ke apa macam kan. Kalau nampak kucingnya, Saya rasa kucing dalam ni lah. Ha. dia sudah itu. Okay, ni apa dia ini? Apa dia ni? Terus pun lain. Sambil tu kita kawat mahir. Depan tu tak kau berat. Kapat tali. Makin dekat bau bunyinya tu. Penat ke cikgu? Okay. Ni apa dia ni? Sama macam tadi. Tak lain. Lain. Dia macam wayar. Ya, apa ni? Pas. Lagi tu, ni apa ni? Ah, betul kan? Alah. Kenapa?
Ni. Nah. Tak boleh mencarut di kamera. Oh. Tak boleh mencarut di kamera. Ni kapucin. Oh, cappuccino ya. Okey. Cappuccino. Ni baru butterfly. Sorry, cappuccino. Butterfly. Sambil tu kita kat mana ni rumah. Memang soal je. Ada? Ha? Untuk apa cappuccino? Nah. Untuk apa je? Buat tanjur. Asal ada loop cukup lah. Kau apa? Asal ada loop dah cukup. Kau dah tanya apa ni? Nampak je? Macam dia dekat dah tu. Macam pancing ikan tu. Oh, sabar ni kan. Kau tengah pancing dah kau rasa bersabar ni. Ni apa ni? Oi. Aina, ni yang senang sangat nih. Apa ini? Anu namanya. Apa? Macam figure of eight tapi bukan. Apa namanya? Apa itu ah? Ayo. Yang di tengah-tengah tali. Macam figure of 8 tapi bukan. Figure of 9. Salah. Apa ini? Sambil-sambil, ini sambil-sambil. Yang bikinan ini yang boleh dia lah itu. Bunyinya macam makin dekat saja. Sendiri dia. Buka tengok. Sekejap aku tengok. Misalnya pancing lah aku tengok tali tak bergerak. Kalau yang kalau tali bergerak dia tekan ni. Tali tak bergerak, dia tak pegang. Dia tak pegang tadi. Wah, aku tengok tali bergerak. Rasanya kenyang tu. Kalau dalam pam ni. Tengok beban tadi tu cara lama penuh kalau. Apa tanya lama dua ni. Dua ni nak kena dia paip. Paip dia ni penuh paip tu yang betul tu. Dia ada DP ni. Dua ini DP dia DP boxan. Tak ada baru Sebab dia sini dia masuk meter. Ni mesti dia ada satu DP. pancing dia betul semua. Baru sorang-sorang lah satu-satu mana tahu. Gerak tak tali tu? Berat ni. Berat tengah berat. Tali tu dia gerak. Kalau tali bergerak dia lekat. Kerapu kot. Kenapa? Tak masalahnya tak rasa. Ha. Dia tak kuat, dia nak pegang kan. Tali tu tali. Tak gerak kan. Tak gerak lekat kan. Aku bawa lagi. Memang tahu kan masa-masa gembel. Lepas tu, kepala tak lepas. Orang ni tengah lepas tu ada pecah tu. Kalau start, Ni pun tak tahu nak pecah mana. Kenapa? masuk seskeh. Ha? Dalam, bukan tadi hidup. Tak nampak lah kucing dari mana. Cuma itu Dia masuk dalam usaha begini. dengar. Memang kat mana dalam ni? Air mana air? Kami dah pegang ni air mana? Ai, Kenal. belum. Apa air? Aku kan? Dah aku ingat berat tu dia sudah bukan. Kalau kau belah lemak kan? Saya standby tadi ni, awak yang kena je. Kita bagi storm lah. Bagi mana ke? Sikit ni memang. Dia sebab tolong masuk tu. Kali ni pegang. Okey. Dia nak naik boleh. Orang kampung tu. Orang tak ni macam-macam fikir lah. Macam-macam fikir lah. Ni apa ni? Dah nampak langsung kucing. Pergi online double loop salah. Pergi online double loop. Tak masalahnya. Dia pula tengok. Bunyinya macam mau dekat sudah. Lihat tangan tu.
Ni apa ni? Dia nak tali tu kau. Oh, dia nak tali dah. Tengah cucu. Cikgu buat ikatan. Tali lepas-lepas dia tau. Dia figure of 8 semua yang itu saya diingat. Buat loop tu cik. Mana tahu tertarik kaki dia. Kita ada vacuum lah mantap. Tulis saja tak vacuum. Cik. Kira-kira vacuum. Vacuum kucing. Patut diam dari tadi. Dia pikir dulu ikatan apa lagi mau buat dia. Namanya kucing. Ya ni, kita masih suka ni. Nanti orang kita dulu. Apa ni? 2 hari. Ketan menjeru. Salah. Dah tahu. Highway. Highway hitch. Kita pajak tadi itu tak diterima. Selamat dah. Panas boy. Kenapa pancing dia tu? Ini balik rumah, belum balik rumah mancing tu ah? Ada. Nanti begitu sudah ulang-ulang dipakai dulu. Cikgu. Dia ni. Oh, ni on ni. Nanti biasa on lah. Oh gitu ya. Merah. Ni ni. Ini kan mana dah pakai ni buang. Gaji belum masuk nih. Gaji belum masuk. Tuh, pinjaman uang berleset. Gaji 2,000, pinjaman 10,000. Gaji, oh Cik Ram layak 40,000. Cik Ram, layak 40,000 Cik Ram. 40,000. Berangkat. Buangan. Awak ni kena potong ni bang. Ini dah baru-baru ni. Oh baru 10,000. 3,000 lah. 20. Okey lah. Dah sampai je. Gaji bersih tu. Jom. Sama kau kita bayar. Kita bagi dua. Bulan ni ya, bulan kau bayar, bulan depan saya bayar. Cik, boleh. Nanti aku punya rumah dicat merah juga. Batas merah sudah. Ni, tekan weh. Woi, Cuci tangan lah. Tekan. woi helmet. Helmet gila. Habislah. Dah, aduh cikgu, kali saya helmetnya. Yang kok Storm punya helmet betul. Kali saya meletup kali. Aku ingat sudah itu cikgu. Highway. Highway hitch. Ah tuh, dia cakap tadi highway. Tarik saja ni. Baik foto tu. Rumah. Saya boleh foto. Boleh lucut. Dia lucu. Okay, ni apa ni? Macam fisherman tapi lupa. Apa ni? Nyambung 2 tali. Ideal itu. Mati dah ni. Dah ada bunyi sudah. Masuk mati lah dia. Patutlah tak ada bau, habislah bau, basah. Cik, basah lah dalam tahi. Dah betul. Nanti kalau tak usaha dulu. Kalau tak boleh nanti kita bagi tahu dia lah, pemanggil. Cik, buka lah tu cik. Ini dalam Kita ni. buka, Dalam buka kan? tu, cik. Kami hari itu tak dalam sih. Cuma dia bentuk L lah gitu. Tak lagi satu. Cuma dia, ini dia memang- punya ni tak tahu dia punya tu. Dia nak lubang dia pergi kat mana ni? Punca dia ni.
Takkan kita mau pecah semen, bukan kerja kita sudah kan? Bukan. Itu bukan kerja kita tu. Sebab dulu tak boleh tu, saya bagi tahu pemanggil tu. Dalam dia keluar 5 kaki dalam tu. 4 kaki lah. 4 kaki. Ni. Tinggi-tinggi kami. Kaki, 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki dah. Orang nak berdua Dalam 4 kaki. 12 meter. 5 kaki kot, Cik. Ha? 5 kaki kot. 1, 2, 3, 4. 4 kaki lah. 5 kaki dah dalam. Dalam tu memang 5 kaki aku rasa. 5 kaki. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kaki. Sebab dia bengkok. Tak boleh saya cakap panggil tu. Orang tak anggap luas pun maknanya kerja tak ada apa. Orang mustak je boleh dia orang dah panggil dia kan. Tolong. Tak ada ah. Game dia masa dia semoga Tolak dia. dirahmati ya. Itu ya. Bukan tadi itu tolak. Ada kan? Baik dia. Ya, betul. Tunggu apa sih? Ini yang kuat. Ini sebelah baik. Hah? Dia tengah ni dah seberenang kan sempat. Ada air ke cik? Basah dia mungkin. Ada air. Nak pakai ni yang saya dengar. Kaki dulu. Rumah kredit. Why? Kawasan rumah anggaran. Tapi dia sedut dalam pam masuk dalam tu ada hancur. Okey lah, dia tak tahu. Tadi ada, kisah. dia tahu pergi mana. Ada kisah. 20 kali Rasa telur emas ni. 3,500 dia bang. Ini Pai. Dah tutup dan penukaran dah tahu. Ni pada ada rumah. Eric nama dia. Kita tu lah. Ya, saya terima sebab kerana budak kelas A. Rumah teres satu tingkat dan kuasa 60 dari 20 kaki persegi. Sedangkan bahagian yang sesama 20 kali 3 km. Bijak sesama berapa dan pihak FIA akan bereskan merawat selesai. Wah. Kalau lagi kita buat 6. Dia ambil ni lah. 6. Masuk tasik. Tasik. Ni. Keluar tasik. Kan. Keluar tasik. Masuk tasik, keluar tasik. Pusing belakang pokok. Pusing belakang pokok. Lepas tu masuk tasik lagi. Tu. Tarik. Maklumat FRC bagi dan pihak dibatalkan. Yang salah bahawa detektor boleh bertolak balik ke balai sebagaimana pemerintah. Tak boleh dengar. Okey. Dapat lah. Apa ni guna? Ini saya pun tak tahu. Okey, ni guna ni. Ni betul punya. Ni. Ada tangan. Kan. Ada tangan. Kan. Betul? Naik motor. Kiri atas, kanan. Kanan atas, kiri. Ni. Kiri jadi gini. Tengok ni. Ni buat kelas ni. Ni kasih dia berkelas ni. Masa yang satu ni. Ni. Dia ada live Dia dia. begini ke luar ni. Ni. Kebek bontot. Kebek bontot tumbuh. Siap ke tak? Boleh angkat kucing lah ni. Untuk lagi nak turun penyelamatan dalam sibuk. Ikatan menyelamat. Tak masalahnya. Sekarang ni Saya nak apa ulang gaji balik lah. Dah berapa daripada jual tikram kan tadi. jauh dalam dia punya kucing. Nampak pun tidak. Jadi sudah dia duduk dalam tu dia lubang tu dia bentuk begini. Boleh kiri atau kanan ke kanan atas kiri sampai. Kami ada penjerut tapi penjerut kami besi. Dia straight. Kalau masuk dalam tu dia kan bengkok. Penjerut tak lepas lah. Jadi kami usaha guna tali ni dulu. Ujung dia letak umpan makanan tadi tu. Nanti dia panjat kapalnya. Harus malah dia main boleh kali juga. Sebab dalam dia sampai sini.
Itu yang kami nampak. Takut dalam lagi ke bawah. Dari lagi satu anak kucing. Udah sampai sih. Bunyi macam satu ekor. Kau tahu kecil tak besar? Dia kucing baru lahir ke apa tuh? Baru lahir. Ya. Sana belum. Dia punya emak dia kadang-kadang seluruh sana seluruh sini dia memang macam tu. Aku boleh selama begitu. Dia selalu dia juga. Dia lama. Ada ya, padu. Enggak bersih je. Cuba baru tahu isi ke bukan. Apa itu pintu? Udah lepas sih gua. Udah cukup panjang. Dia kalau jadi dia Minyak dia. Dah ada dia. Hah? Oh. Ali jadi budak sini EU. Masa straight. Biasa duduk gini. Ya piling kali tadi di luar. Ini pun udah lepas nih, Cik. Tinggi lagi di dalam. Kasih. Sampai. Dia ada bawa set scuba. KIK lagi, cik, KIK lagi. KIK lagi. Tu boleh sambung lah. Ya kita buat ni, buat macam ni je, modal kecil. Tapi dia kena. Dia buat macam yang kucing ni kan. Tak, kalau kau tolak gini, Tangkap kucing. Sini. Cepat. Kau pakai, kau pakai. Cikgu pergi usul. Cikgu turun. Boleh? Dia masuk kena dipusut pula tak nak. Selesai. Kau sini ada. Ya, mana? Itu boleh. Kucing kan? Oke, buka. Dua orang masuk. Ada kucing gigit, soalan kucing gigit. Tempat lain masuk mana ni aku tahu. Najo, perutku saya tak muat. Aku nak tunjuk ni macam mana dia bergerak turun ni nanti. Ni sini. Penjeruk dah sampai ya? Ada ni. Kalah. Menjadi kita dah. Aku cek di bola yang boleh. Mau Aku rasa dekat Ailak nih. kan? Ada kibaras luar kapal kan, letak balik di dalam jentera. Tadi belum. Tapi kalau penjerut pun tak lepas. Tak boleh. Dia bengkok dalam, penjerut lurus. Wah, ada dia bagaimana untuk mengeluarkan kucing yang kita tak nampak ni. Kedudukan dia tu. Kongsi sikit. Kongsi sikit dia tu. Ni idea ni tadi, salah satu idea ni dah dapat dah ni kan. Pakai air. Tak, masalah tak tahu dia punya tu. Nak keluar mana tu? Air kat mana? Pakai air kan, tembak dia keluar. Masalah Itulah, tak anda keluar. tahu lubang mana? Ada tu lubang dia tu. Ini bukannya saluran air, Bukan ni. Ini macam apa penempat elektrik dia apa ni ya? Ni. wayar bumi. Lagi kita tahu saluran air Gitu lah. mana. Wayar bumi. Lorong elektrik tu. Itulah. Dia dah siap kat dalam. Air tu keluar. Memang air.
Biasa pada lain ni. Kalau dulu kita tak ada teknik ni kalau dia nak stop kan. Kita nak bawa pun pecah, tak boleh nak ni. Pecah pun tak boleh. Pasal salah ni ada elektrik tu. Lek dulu. Ayah, kuyak ko. Tengok. Koyak jahitan luar. Oh, jahitan luar tak boleh. Dah kau yang nak macam ni pasal dah lama tu. Basuh. Baju ni antar pi kedai. Tutup lah ni. Awak hantar mana? Antar di Kota Waris di mana nih di Dia baju baru. ku antar di Salak Tinggi. Kenapa? Ah, Besar. besar. Hantar tak ada lah. Dia punya ni. Apa tuh? Shah Alam lah. Malas aja. Satu sini ya. Di sini satu helai RM15 kan. Dekat nih bajiku dekat Kat mana kau hantar? bateri, kedai bateri. Nampak dia asyik kan? Tempat ada jual yang kedai jual nih, selalu Cikgu Rasid pergi beli barang basah tuh. Lihat apa namanya itu? Yang ada food court tuh. Pokok lah. Yang belah sana kan? Limpas Mahkamah. Dia nak pemakan buah ni dia. Dia berani licin ya. Ganti lah tukang mancing. On lagi ni. On lagi ni. Ha. Tak, kita nak off. Tapi atas semua belakang. Itu gitu ni. Elektrik gitu lah. Nah, On. Ada tu. Rasanya dalam lagi yang benda ni. Kuasa duduk dalam lagi ya. Baik, sedalam-dalam. Kalau tadi lagi ya. macam mana yang mau lah? Saya buat vacuum lah. Nih, Makat dia di kepala, tarik. Vacuum, sang hose yang ada yang besi-besi tu, tengok. Kan kalau kau masuk dalam tu kan dia tarik. Vacuum. Ini cara dia, kau melekat tap begitu kan, terus tarik. Kepala kalau yang biasa kalau di rumahnya itu kan? Mana? Kepala. Vacuum tu dia tak sampai ni. Macam dalam lagi ni. Sampai cikgu kalau yang vacuum tu. Kan panjang, ada dulu punya itu panjang gitu. Kalau disuruh buat tak kelatan. Kita tak mau tersiang kain. Kain tu. Nak kain keluar ni. Kain tu. Kain ke tali? Cikgu boleh kena cakap itu. Lama tu kita kena buat tali. Ini tali dia. Kita kain ni.
Amal kan? Anak adik tadi. Sebelah kan ni. Mana? Nanti kan nak terus. Tahu saja. Saya tak ikan. Tu dia pergi jumpa dah tu. Ya. Main game ni. Ada ya. Okey apa? Salah. Dia beli off kan ni? Aku tak tahu rakam ganda ni.